Letihnya. Ya. Ya. Ikan jerung. Ikan jerung ke ikan patin? Ada nak tengok ibu angkat. Baby shark. Ibu dah nampak. Tengok ni. Ibu angkat pun dia nampak. Satu, dua, tiga. Ni baby shark. Loh tu, tengok ekor dia sakit. Oh, yang ni mata dia sakit sebelah ke? Dah macam tu. Dia bergaduh ke tu? Oh ni memang tak ada mata sebelah. Dia bergaduh. Oh, nak tengok mata sebelah. Yang mulut dia macam senyum kan? Alah, comel ni ada senyum kat dia. Dia senyum. Tengok gambar ni dah cantik pula. Abang biskit. Jaguar. Jaguar yang tu. Ya. Ikan lampam. Okay. Lepas ni macam ni lah ibu. Okor ada ikan ni. Okor yang lebih cantik lah. Macam Chinese style punya version. Ni ibu tengok. Tiba-tiba sesat. Benda mangkuk-mangkuk. Itulah. Dia masuk. Hiasan lah. Kita dia panggil butik. Butik aquarium. Ni cantik dek. Dia belang ni warna merah. Tu, apa? Dia ada sini. Line dia ada warna merah. Kita panggil apa? Kita panggil apa ibu? Warna apa jual? Warna apa?
Ada warna yellow. Ini cantik lah. Ada warna apa lagi? Macam masuk tinggal gigi mah. Tak jadi lah. Minyak glowing. Glowing fish. No. Warna apa itu? Ikan apa? Oh, dia makan lepas tu dia luar. Tu dia makan batu, lepas tu dia luar. Menangnya satu. Apa? Macam sedih. Makan batu. Ni ikan makan batu lepas tu luar. Dia makan batu tu dia luar. Dia makan batu, lepas tu luar. Oh. Macam ajuk lah. Ruko. Kau pula. Bilik tu berat lah. Hey, Nana, the fish are eating rock. Tadi ikan kan? Ikan sembunyi. Ikan sembunyi. Ikan dia tulis ni ikan pisau. Nana, ikan pisau. Ikan pisau ke ikan pisang? Ikan dia pergi rehat sah. Ikan dragon. Ni ikan dragon aja. Tu ikan dragon aja tengok. Ikan dragon tadi dia menguap. Menguap lah. Menguap lah. Tak menguap pun tadi dia menguap. Ikan waskar mah. Cuba tengok. Cuba tengok. Alah, pisau kau tu. Tu dia warna tu dek. Dia buat apa tu? Ikan mandaran. Nampak cahaya Quran tak? Tapi macam ni. Ni cantik lah ni. Kan? Dia tak nampak. Duduk sini. Kena tunduk nampak. Duduk. Ikan lari. Tu abang nak tunjuk apa? Ya Allah. Oh boleh ni. Ada terowong. Mana? Tu terowong. Dedek besar tak? Masuk ya adik. Ayo ke abang. Hati-hati kepala. Angkat adik. Angkat adik. Angkat adik. Yeay. Yeay. Macam tu lah ni. Orang suruh masuk tak nak masuk. Apa ikan ni sebenarnya ni? Ha? Amak jadi ikan. Keren dia. Pelisau. Oh pelisau. Yang ni 3 segi ni nampak. 4 segi nampak. Dia cantik dia sisi dia. Tu. Kan. Dia cantik kan warna gold lah. Tu yang mahal tu no. Warna gold mahal lah. Adik, masuk adik. Ni arai paima kan? Abang nak ambil gambar yang tu. Tak.
Ama, ajak. No. Apa tu dia tulis no? Oh, no nampak merah. Mereka nak tunggu gigit jari ajak je tu. Ini macam sedapnya drumstick ni. Kan? Ikan muncung anak berjalur. Apa yang anak ni? Adik, ramai sangat dia beratur kat sini. Silver dollar. Apa macam dia RM1 ke apa? Nemo. Puffer fish. Buntal mana? Ya Allah tu dia tu. Macam ibu pula. Allah tu memu. Tapi dia pun suka makan seafood dengan kerang. Jadi gigi dia kuat sebenarnya. Betul tak? Banyak ni tapi kita tak Lari pergi belah sana lah sekejap. Letak tangan. Lari pergi belah sana. Ya. Oh, dia lari ke sana. Kita ramai kat sini. Oh, pandai lah, Cik. Ui. Square point. Ini comel lah ya. Ini rumah. Sudah sekali rumah apa ajak? Rumah Squidward. Lepas tu ada rumah Mr. Crab. Ini tak tahu apa. Ini rumah SpongeBob. Ini rumah Plankton. Tapi muka macam mak-mak. Mak galul. Dia patutnya kalau ni, dia suka main kat mulut gitu. Dia ni nampak? Nampak? Ikan selat. Tengok dia nak marah. Tengok dia geram. Adik ada dua. Belum. Tu, betul ni. Betul ke? Dia tengah berenang. Tortis. Nama? Betul ke tortis? Yang berenang tadi tu? Ini kita panggil ikan hari raya. Sebab ada rumah raya. Rumah dia kena ayam. Macam mana nak masuk? Amal macam cerita tu, cerita Ponyo. Ni kita pergi aquarium lah ni. Sekejap, semua tangan je. Loh, kesian ekor dia. Oh, gaduh ni. Tu ada orang gigit ekor dia. Perianting. Ya, semua tangan je. Dia aku kangen dulu ya.
seekor dia. Oh, dia dua tu ni. Tu ada orang gigit ekor dia. Ada ikan lain gigit. Perianti. Nampak tulang ni. Mana? Mana? Oh. X-ray fish. Boleh tengok depan sikit. Nampak tak? Nampak tulang dia lah. Aku macam fish. X-ray fish. Ibu, aku macam fish. Macam mana elok sangat? Fish ball. Ayah kat iPhone. Okay. Kan? Ada tengok. Ikan hantu. Black ghost fish. Ibu tak percaya abang kat ibu. Pelik. Pelik. Dilarang letak tangan. Kalau tak nak tangan anda kena potong. Oh tu sendiri pun nampak. Dia bersih. Elok nak buat ayak ni nanti ni. Nampak orang. Baru nak sebut. Macam zebra. Kan? Oh. Ikan busuk dia kata. Alah, larang. Orang kata ikan ni manja. Dia belangkas ni manja. Ikan durian tu. Ikan durian. Ni cerita Predator tu yang kita tengok dekat Netflix ni. The Predator? Mana Predator? Dekat Tesco. Yang dalam hutan tu kawan tu kena ni alien. Ya, aku tahu. Alien Predator. Dalam ni mana Predator ni? Tu ni. Yang jatuh tu. Oh, muka dia macam. Ayo, susah nak ikan kecil-kecil ni. Ayo, boleh tak? Okay. Dah, boleh ambil ikan lain. Abang nak ambil gambar. Dia ada tangan, ada 2 jari. Kan? Ini nama ikan pemalu. Saja sama kawan. Dia malu. Open. Ayah boleh nampak tak ni? Ayah boleh nampak ikan? Boleh. Wah, cantiknya. Yang kamu sini ke? Ya, Sama.
kompor gas. Ikan selat. Tapi dia jual ni ikan beli tu. Nice. Tapi rasa ikan selat nama dia. Oh, ada ikan biru ke dek? Wah, ini. Abang kat sana. Kabangau. Kabangan. Lah. Ni Keren je. Oh ni ada starfish.